Abah sebagai MKT, apa yang Abah akan lakukan? Okey, abang ingin mencadangkan supaya UMNO mewujudkan satu sekretariat khas ya untuk membincangkan perkara ini dan mengemukakan respon balas kepada kerajaan, khususnya dalam kabinet. Seperti mana kita membantah RUU orang ya, Akta Pembaharuan Bandar, kita bantah ya. Maka dalam perkara yang sama ini kita kena bantah juga. Sebab bimbang Omar, maksudnya kalau Datuk Bandar itu seorang penjawat awam ya, kalau dia melanggar disiplin ataupun ada masalah tata tertib, kita boleh ambil tindakan pada dia, sama ada digantung, disuruh bersara awal, dipindah ke tempat lain ya. Maksudnya ini adalah sistem yang sedia ada sekarang ni lah? Ya, seperti yang sedia ada ni, iaitu penjawat awam. Tapi kalau dia dipilih melalui pilihan raya, kalau dia melakukan salah laku, kita susah nak buat tindakan tata tertib kepadanya sebab dia dipilih oleh rakyat, oleh pengundi. Maka kena tunggu. Kalau 5 tahun, 5 tahun lah kena menunggu. Dia kena tunggu dia punya habis term dia. Jadi sebab itu tidak wajar dan mesti dibantah.